Ahli Perniagaan Datuk Seri Alif Shukri Kamaruzaman diperintah membayar ganti rugi RM250,000 kepada bekas Menteri Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan Tan Sri Abdul Kadir Sheikh Fazir berhubung fitnah hutang pelaburan puluhan juta ringgit di Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur hari ini. Hakim Roslan Mat Noor membuat keputusan itu selepas membenarkan saman yang dikemukakan Abdul Kadir selaku plaintiff terhadap Alif Shukri sebagai defendant. Mahkamah turut memerintahkan Alif Shukri membayar kos sebanyak RM50,000 terhadap plaintiff. Bagaimanapun, Abdul Kadir dan Alif Shukri tidak hadir pada prosiding itu. Dekat prosiding itu, plaintiff diwakili Peguam Ravin Chandran Saliah, manakala defendant pula diwakili Peguam Zulfahmi Abu Bakar, Muhammad Tajuddin Abdul Razak dan Shah Nurul Afzan Abdullah. Pada 16 April 2024, Mahkamah Tinggi mengarahkan perbicaraan bagi kes saman difailkan Abdul Kadir terhadap Alif Shukri berhubung kenyataan fitnah membabitkan hutang pelaburan puluhan juta ringgit.